Cara beli emas dengan selamat. Ramai orang mula sedar tentang kepentingan menyimpan emas, tapi tidak semua tahu cara beli emas dengan selamat. Emas ialah aset berharga, tapi kalau kita tersilap langkah tuan-puan, boleh jadi mangsa penipuan. Jadi, di sini saya sertakan 3 panduan penting untuk beli emas dengan yakin dan selamat. Yang pertama, pastikan beli dari sumber yang sah dan dipercayai. Jangan mudah percaya dengan iklan atau promosi yang terlalu menarik. Semak dulu latar belakang syarikat atau dealer. Contohnya, beli dari institusi berlesen seperti Public Gold dan cari dealer yang sah seperti saya. Yang kedua, pilih emas yang betul untuk simpanan. Untuk tujuan simpanan jangka panjang, pilih emas dengan ketulinan tinggi seperti emas 999 atau emas 24 karat. Emas jenis ini nilai selisih harga sangat rendah dan lebih mudah dijual semula. Dan yang ketiga tuan-puan, elakkan skim pelaburan emas yang menjanjikan pulangan tetap. Emas bukan alat buat duit cepat, ia adalah pelindung kekayaan, bukan alat spekulasi. Jadi ada pihak janjikan pulangan tetap atau bulanan, itu red flag. Jangan serahkan duit kepada mana-mana pihak tanpa tahu di mana emas disimpan. Sebelum beli emas, pastikan kita ada ilmu. Biar beli dengan yakin, simpan dengan tenang. Kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh klik link di profil, buat pendaftaran terus, kontak dengan Leni ataupun isikan beg biru di bawah. Leni akan bantu sebaiknya.